Okey je lah kan. Boleh juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar IG Nutrition? Sukses, sukses, sukses. Okey, banyak kamera ni. Okey, terima kasih Encik Azlan, kita punya Business Development Manager yang dah bertungkus lumus menaikkan AG Nutrition sekitar setahun setengah lah lebih kurang setahun setengah. Bagi tepukan gemuruh untuk Encik Azlan. Saya rasa sejak kedatangan Encik Azlan ni, saya rasa macam ada kekuatan ekstra. Okay, Alhamdulillah, Allah hantar insan yang boleh membantu kita semua dalam perjuangan menaikkan AG Nutrition. Dan hari ini terbukti trip ke Danang memecah rekod. Total pelayak 51 orang. Bagi tepukan. Memang sangat-sangat hebat. Saya suka sangat dengan trip kali ini. Personally, saya dapat jumpa ramai orang-orang baru yang mungkin tak pernah pergi berjalan dengan saya. Saya dapat berjalan dengan anda dan saya dapat semangat anda yang penting. Sebab sebagai seorang founder pun saya perlu semangat. Saya ni manusia biasa. Sebab tu bila saya berpeluang untuk bersama anda, saya tengok muka anda lama-lama. Mungkin anda tak perasan. Sampai kan tadi saya bagi tahu dengan tim Gen Z kita ni, oh ada hari tu pergi masaj 2 kali Dia tanya saya, "Bos, macam mana bos tahu?" Kita mata depan, belakang, kiri, kanan. Kan? So kita nampak apa yang berlaku. Anda sekilas di air, kalau anda tak happy, saya boleh rasa. Terus terang saya cakap, kalau anda terasa terkurang, saya lagi rasa terkurang. Honestly saya cakap. So saya minta maaf kalau ada terkurang di sepanjang trip ini. Kan kadang-kadang saya pun terlepas pandang, kadang-kadang di luar kawalan saya. Tapi niat AG Nutrition Management kali ini, trip pada kali ini tak ada lain, iaitu nak menggembirakan anda. Nak bagi anda rasa sense of belonging di dalam AG Nutrition, seperti satu keluarga. Sebab tu saya harap kita dapat teruskan perjuangan ini, bukan semata-mata kerana nak dapat income sahaja. Memang anda tak perlu risau, AG Nutrition insya-Allah company yang bayar bonus terbesar dalam pasaran. Alhamdulillah kan. Dan untuk company mengekalkan bonus yang sebesar ini, saya perlu support daripada anda kan. Saya perlu support, saya perlu semangat daripada anda. So bukan saya nak minta apa, saya nak anda juga merasakan AG Nutrition ni milik anda. Okey, macam company anda. Saya tahu ada yang dah join lebih banyak company daripada saya punya pengalaman, tapi saya harap jadikanlah AG Nutrition ni yang terakhir dalam perjuangan anda kan, supaya kita dapat bertahan. Bukan saja bertahan, kita dapat, yang paling saya suka, kita dapat bagi inspirasi kepada orang yang di luar sana tu. Sebenarnya apa yang kita buat ni kan, setengah orang yang negatif, biasalah kan. Anda jangan fokus yang negatif. Kalau nak kira orang yang negatif saya jumpa, lebih banyak daripada orang positif dalam perjalanan saya. Orang yang tak mempercayai saya, orang yang merasakan saya akan gagal, terlalu ramai. Dan saya tak perlu bagi tahu sebab saya tak pernah fokus dengan mereka. Daripada awal saya bersama industri ini, untuk pengetahuan semua yang mana tak kenal, saya bekas pegawai bank. Saya graduate degree in business e-commerce. Okay, saya started my journey dekat company Hewlett Packard, HP. Okay, selepas tu sebelum tu saya bersama dengan Malaysian Industrial Development Finance, MIDF. Lepas tu HP. Lepas tu saya bersama dengan OSK Investment, CAF Investment, and last kali Maybank Investment. So selepas tu saya meninggalkan jawatan saya demi industri direct selling. Okay, dan hari ni saya semakin sedar. Saya realise kenapa saya berada di dalam industri ini. Saya ada misi dan visi yang lebih besar daripada kerja dalam bank tu. Anda lah misi dan visi saya. Pada peringkat awal,
saya rasa vision saya hanya nak menaikkan company dan mungkin saya ada personal vision untuk diri saya. Tapi hari ni selepas dah 6 tahun, saya mula sedar anda punya vision telah menjadi vision saya. Apa yang anda impikan di dalam AG Nutrition, itulah visi saya sebenarnya, untuk make sure anda boleh capai impian anda. Sekecil mana, sebesar mana, is very important for me to focus with your vision, supaya anda menjadi sumber inspirasi dekat luar. Semakin ramai lagi orang akan nampak kehebatan AG Nutrition. People might say AG Nutrition this or that. Ramai orang ada dia punya personal perception terhadap AG Nutrition. Tetapi bila kita buktikan dengan result, hari ni kita bawa 51 orang dan ada yang berusia 70-an. Okay, yang itu mereka tak boleh deny. Hari ni ada orang 70-an, ada senyum 70-an dapat naik cable car pertama kali bersama dengan founder, sampai ke puncak Banah Hills berjaya. Walaupun dia hanya ingat satu trip je, dia tak tahu balik pun kena lagi. Tapi alhamdulillah semua selamat. Okay, dan kita nak buktikan banyak lagi transformation sukses di AG Nutrition daripada macam-macam golongan, daripada macam-macam story, kan? Bagi saya tak akan fokus kepada hanya leader yang berjaya sahaja. Saya dan Encik Azlan akan fokus more on the groundwork. Saya akan fokus kepada orang-orang baru selepas ini. Kebanyakannya development program saya lebih kepada menjurus untuk orang baru yang nak bersama AG Nutrition. We will help you how to recruit more people in a better way, not in an old way. Okay? Walaupun kadang-kadang kita masih ada lagi teknik-teknik lama, kan? Bukan nak cakap teknik lama tak bagus, ada teknik lama yang bagus, but teknik-teknik yang berunsurkan manipulation. Sebab teknik-teknik yang berunsur manipulation ini akan membunuh diri kita sendiri dan juga company kita yang kita sayang ni. Apabila kita bermula dengan menabur over promise, sudah-sudahlah tu ya. Dan hari ni anda suka atau tak suka, you have promised at least 7 people to achieve this trip. 7 orang dah join at least. Kalau lebih ramai untuk dapat achieve, mungkin lebih ramai anda punya promise terhadap anda punya team. So you need to make sure. Macam saya, apa saya cakap, saya cakap saya nak buat ni, saya promise ke anda, saya kena deliver. So you also must do the same. Anda kena buat benda yang sama kepada team anda, kan? Mungkin kita tak dapat buat 100%. Saya cakap terus terang, even saya sendiri pun saya tak dapat buat 100% yang saya dapat, tapi kalau dapat buat lebih tu alhamdulillah. Tapi kita kena aku, kita manusia biasa, sometimes we cannot be perfect. So at least biarlah tim anda nampak yang anda ni berjuang untuk mereka. Itu yang paling penting. Bijak, pandai, genius tu nombor 2. Semangat anda, kejujuran anda, itu yang orang akan nampak dan orang akan nilai. Hari ini anda kena letakkan diri anda sebagai leader dah, dan leader dah sampai. Allahu Akbar. Can you do 3 more round? Okay, tapi rezeki sampai di sini, jangan risau, saya akan bersama anda, kan? Dalam saya punya development AG Nutrition, saya akan letakkan anda di depan. Dan kalau nak continue lagi macam ni dalam bas, kena fight next trip lah. Okay, kena fight next trip. Dan kita akan tunggu survey daripada anda. Macam saya cakap, trip kali ni kita akan make sure your survey will become a decision making untuk next trip. Saya dengar ramai nak ke Korea, betul ke? Betul tak? Ke saya kena scam? Betul lah. So letak dalam survey, saya harap Korea akan jadi negara next destination. So kita akan plan ke Korea insyaAllah. So all the best to you. Balik, ingat, push your reset button, jumpa tim anda, bagi tahu dengan tim anda your best experience in Danang, supaya mereka rasa yang mereka nak fight juga untuk next trip. Yang manis-manis ya, apa saya cakap lah. Yang tak manis jangan cerita lah.
Kita sebagai leader, kita tahu mana yang kena luah, mana yang kena telan. Okay, so thank you very much. I really appreciate you and I love you. Thank you. InsyaAllah kita jumpa di Kuala Lumpur.